menghantar semula bola untuk Apek. Mande Kakis ada peluang di sini. Tidak berada di kedudukan offside. Jaringan pertama akan dilakukan oleh pemain base nombor 11. Pasukan Mande Kakis berjaya mendahului perlawanan persahabatan pada malam ini. Hasil lorongan. Apek. Tarangan ke depan. Satu touching yang dilakukan ke sebelah kanan. Masih lagi dalam penguasaan. Untuk pasukan Clementi sudah pun mula masuk ke dalam kotak penalti. Satu percubaan. Terlepas di situ, Thor tidak berjaya mendapatkan bola. Satu lagi serang balas. Kali ini di sebelah kanan akan berlaku cubaan kaki kiri daripada nombor 13. Sempat Nizam melakukan sentuhan. Ada peluang di sini 3 melawan 2 untuk pasukan Clementi. Naim ada peluang di sini. Sudah pun berada di kedudukan offside sebenarnya. Hanan pasukan Clementi. Ichan untuk Thor. Sambungan tidak berada di kedudukan offside. Peluang untuk pasukan Clementi menyamakan kedudukan. Daripada pemain ini. Pemain yang berbeza dengan pemain-pemain lain. Menggunakan peluang tandukan. Secara tiba-tiba. Siapa yang boleh melakukan tandukan itu adalah Fir. Chan di sebelah kanan. Kesilapan daripada pertahanan pasukan Mande Kakis. Dapat untuk Naim dengan satu percubaan terus. Tindakan susulan. Jadi jaringan yang ketiga ketika ini untuk Clementi. Kesilapan sebentar tadi daripada pertahanan. Nizam. Ada Ichan di hadapan. Teruskan larian Nizam naik ke atas. Satu lorongan untuk penjaring kedua ketika ini. Satu lagi percubaan side netting pula. Bola banyak bermain di kawasan Clementi FC ketika ini. Base nombor 33. Dan pastinya percubaan terus akan dilakukan perlahan sahaja. Baik tampanan daripada penjaga gol. Dilakukan oleh pemain base nombor 9. Tak ramai pemain pasukan Mande Kakis di hadapan ketika ini. Ada lencongan terlepas penjaga gol. Satu kesilapan. Untuk jaringan yang kedua pasukan Mande Kakis. Datang lagi pasukan Mande Kakis. Ada asakan daripada Apek. Terus saja dengan layangan kad kuning. Cepatkan percuma. Penjaga gol perlu berhati-hati. Pastinya tidak mahu melakukan kesilapan yang sama. Satu lagi lambungan daripada nombor 9 kali ini. Azlan berjaya menampan bola itu keluar. Menggunakan kedua-dua belah tangan. Agak kebal sebenarnya. Tackle. Satu lagi kad kuning dilayangkan. Kan Mande Kakis menerima bola dalam keadaan offside. Peluang untuk Ipi Zainal. Satu percubaan terus. Dorongan yang baik. Jadi jaringan yang keempat. Berjaya juga pasukan Clementi. Menambah jaringan di set yang kedua ini. Fir. Dengan satu percubaan jaringan yang kelima. Untuk pasukan Clementi FC. Terus meninggalkan pasukan Mande Kakis. Tak sampai. Ipi Zainal ada sentuhan menjadi dilakukan untuk jaringan ke-6. Tak berjaya mengedirukan penjaga gol. Walaupun kelihatan seperti percubaan itu miss. Dua sama-sama dengan Thor tidak berjaya. Namun Zul masih lagi dapat mengawal penguasaan bola ini. Sambungan. Ipi Zainal. Satu lagi peluang untuk pasukan Clementi FC. Tak terkena pula. Bahaya. Ipi Zainal. Ada peluang untuk menambah jaringan. Hat-trick untuk Ipi Zainal. Zul. Thor di sini. Naim. Baik, antara ini ada Ipi Zainal untuk jaringan yang keempat. Ataupun sudah berada di kedudukan offside sebenarnya. Jadi jaringan itu dibatalkan. Untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Clementi FC. Di set ketiga ini. Satu lagi percubaan daripada jauh jaringan. Menarik. What a shot.
daripada pemain base nombor 13 ini. Clementi FC. Tor. Dorongan untuk Fir. Ada peluang di sini. Untuk jaringan yang ke-8 pasukan Clementi FC. Sekali lagi. EP Zainal mencatat nama selaku penjaring. Jadi jaringan ke-4 untuk EP Zainal. EP Zainal. Masuk ke dalam kotak penalti. Peluang untuk jaringan yang ke-5 dilepaskan untuk Fir. Jaringan yang ke-9 sekaligus. Pengadil meniupkan whistle penaman untuk set yang ketiga ini. Tor akan melakukan sepakan penjuru ini. Pendek saja untuk Ricky. Terus dengan satu lirit sahaja. Percubaan lirit daripada Ricky untuk jaringan yang ke-10. Dalam ketika ini untuk pasukan Mandikakis. Pantas dilakukan untuk pemain nombor 33. Masih lagi ada peluang untuk nombor 11 pula. Jatuh untuk nombor 10. Satu percubaan. Ditumbuk keluar oleh penjaga gol. Dan itu dia. Tiupan whistle penaman untuk perlawanan persahabatan di antara dua pasukan daripada seberang tambak, iaitu Clementi FC dan juga Mandikakis, yang berkesudahan dengan 10-3. Kemenangan berpihak untuk pasukan Clementi FC. Jadi terima kasih dan juga syabas buat kedua-dua pasukan yang menunjukkan aksi bertenaga pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Sport Hub Network TV. Di sini kami ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina dan juga selamat menyambut bulan Ramadan untuk semua pengikut-pengikut kami di